mana kat dia? Weh, new business saya. Oh. Tarik je. Assalamualaikum dan selamat petang semua. So pada hari ni saya ada satu produk ataupun barang ataupun gear baru untuk saya gunakan. Saya upload video-video akan datang. Apa dia? So saya baru saja terima satu DJI Osmo Action 5 Pro. Okay, so ni boleh nampak Okay. So yang ni saya ambil versi yang Adventure Combo. So Adventure Combo ni dia akan dapat ada 3 lah barang kat sini. Extension rod, bateri ada 3, and then battery case untuk kita charge tu kan. Saya belum buka lagi sebenarnya. Barang ni dah sampai semalam, saya belum buka lagi. So mari kita unboxing sama-sama. Proses unboxing bersama saya. Okay. So macam mana buka dia? Kena pakai ni Kena pakai apa orang cakap tu? Kunci Kunci ke pisau ke kan? Saya cuba okay. Saya cuba untuk buka dia. Ya, dah berjaya. Okey, kita dah berjaya buka dia. Okay. Okay. Ni dia dalam kotak ni macam ni. So, okay, dia ada seal kat tepi ni. Kita kena tarik seal ni lah. Dan dekat sini pun dia tulis open kan, seal. So kita just tarik ke bawah. Okay. Bila kita dah buka seal tu, maksudnya dia dah terbuka lah maksudnya. Okay, dia version kotak macam ni. Tada! Okay. So dalam ni dia ada Osmo Action 5 Pro dengan accessories. Okay. So dia ada 2 kotak kat sini. Satu yang ni, memang dia Action punya cam. Okay. And then lagi satu kotak adalah accessories. Okay. Accessories. Dalam accessories nanti kita unboxing. So dalam kotak ni sebenarnya ada extension rod. Okay. So dah kosong. Dah. Ni tetap tu. Kita tengok extension rod dulu. Okay. Kita buka dia. Okay. Rinse with clean water to remove sand after underwater usage. Do not use the extension rod during a thunderstorm to avoid lightning strike. Okay, jangan guna semasa kilat lah. Okay. Macam mana buka dia? Weh, new business saya. Oh. Tarik je. Kita punya pusing-pusing. Punya tarik saja kan. Ayo. Sampai mana ni? Sampai Kuantan ke? Takkan ni je. Boleh je. Tak silap saya dia punya rod ni 1.5 meter macam tu. Sudah 1.5 meter. Not bad lah. Okay. Sekejap kita buka ni. Okay, dia memang ada tulis DJI Action. Gitu. DJI Action. Okay. Kita simpan balik. Okay. So jangan ingat jangan guna semasa senang cerita masa hujan lah. Masa kilat ke hujan-hujan tu tak payahlah record kan. Pakai ni. Sebab dia besi lah kan. Sebab tu dia advise tak boleh pakai semasa hujan. Okay. So sekarang kita akan unboxing the camera.
Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ada gel, sedekah gel. Okay, ni kamera dia. Okay, kita buka. Bismillah. Ush. Premium. Premium Wah. DJI. Every single detail lah. Bawah ni ada magnet. Okay, pun tulis DJI. Take the lens protective cover before taking in water. Okay. Dia tulis sini kalau kita mungkin kena kemaskan lens ni sebelum kita bawa masuk air lah. Okay. Action 5 Pro. Gitu. Nak tutup balik je? Dia macam uish. Sayang weh. Okay, kita buat macam belum unboxing lah gitu. Okay. Next kita tengok apa ada. Wah. Apa ada lagi dalam kotak dia. Dia ada dua. Satu slot tadi kamera dan sebelah lagi adalah dia punya casing. Casing ni okey. Rasa premium dia pegang sebab dia macam berat and bukan berat yang macam mana, dia macam solid lah. Pada saya dia solid. Okey, kita akan dapat satu case. Oh, maaf. Astaghfirullahaladzim. Okey. Satu casing ni. Casing dia. Lepas ada magnet kat sini. Okey. Buka dia macam ni and then dia just slot in je. Dia macam dia tak perlu buka habis, dia just slot in sahaja benda ni. So kita just buka dan clip. Okey, tak apa, nanti kita tengok. Kita unboxing. And then kita dapat dua screw. Mount screw lah kiranya. Okey. Mount screw ada dua. Okey. Seterusnya kita dapat yang ni yang dia panggil apa? Attachment magnet tu kan. Okey. Satu benda masa saya tengok beli, saya tak tahu ini apa function dia. Adakah ini tempat yang untuk skru tu? Korang boleh komen. Apakah ini? Boleh beritahu saya tak tahu. Maksud saya yang tempat sini ke? Tempat ni ke? Untuk kita nak cakap letak ni. Ni? Letak benda tadi ni ke? Kalau ya, boleh komen mana dah pernah pakai. So yang ni kita dapat satu mount lah untuk dia ada tulis Osmo. Okay, boleh letak kat helmet ke ataupun boleh letak dekat macam ni, dekat helmet bawah, tak pasti. Sebab kita tengok kalau boleh rotate 360 boleh. Okay. Yang ni yang senangnya sebenarnya. Ini yang orang cakap dia punya, pada saya lah, dia punya satu keunikan. Okey, keunikan dia sebab dia boleh attachkan kamera macam tu je. Okay, kita tengok, kita try. First time usage. Okay, kita cuba. Wow. Okay, melekat kuat. Okay, macam mana nak buka dia? Kita just press this two button. Dia memang magnet tau. Korang macam saya lagi better yang tulisan DJI ni kat depan lah. Okay, betul? Melekat. Kalau boleh biar ada clip lah and then rapat. So korang akan nampak dia memang solid. Okay. Sebab nak buka dia pun susah sebab dia magnet. Magnet. Tapi itulah, perlukan kesabaran juga ini yang tinggi. Tapi apa yang saya boleh cakap, yes,
Saya dah banyak tengok review tau dekat YouTube juga. Saya dah tengok review, banyak tengok review. Sebab pada saya macam sebelum ni saya berminat untuk ambil apa ke nama tu, Insta360 Go 3S. Saya nak ambil yang tu sebab dia macam nice kan, dia boleh attach kat mana-mana benda besi kan. So yang ni pun saya rasa boleh kot, sebab saya ada tengok review dia orang attachkan ni dekat besi, tapi tak, orang cakap macam tak dicadangkan sangat lah untuk attach kat besi, sebab dia bukan orang cakap yang support kuat kan. Sebab dia memang dia magnet, tapi pada saya dia bukan yang macam kita tengok Insta360 Go S tu lah, Go 3S apa tak. Okay, so ingin saya ingatkan, ini bukan sponsor punya video, saya memang boleh buat sendiri. Saya cuma buka je unboxing. Tapi kalau ada dia DJI nak sponsor untuk saya punya video, especially untuk motovlog, dia alu-alukan, okay? Dia sangat, sebenarnya saya suka action cam. Sebelum ni saya pakai GoPro Hero 7, so dia macam ada masalah kan. Jadi saya cuba untuk cari satu lagi action cam yang boleh buat motovlog, okay? InsyaAllah kita akan tengok dia punya aksesoris yang lain. Okay, ini satu dah settle. Jadi kita simpan balik dulu sebab saya perlukan. Orang cakap saya nak ambil gambar juga nanti. Sudah. Okay, taklah, nantilah tu. Okay. Lagi satu kita akan unboxing aksesoris. Apa yang ada dalam ni? Jadi kita buka otak, kita akan dapat tadi yang satu mounting tadi juga sama, yang magnet mount. Kita akan dapat charger type C, okay? Charger type C. And then kita akan dapat quick start guide ataupun manual lah. Okay. And then ni card DJI Store. Apa card untuk scan. Yang ni yang saya rasa menarik. Dapat ni DJI sticker. Satu juga. Okay, and then this one is battery. Kita unboxing battery. DJI battery case okay, dalam dia boleh nampak dia punya bateri adalah 1950 million million ampere per hour. Milliampere per hour. Okay. DJI. Okay. Nice. Dan sebenarnya dekat dalam ni, dekat atas ni kalau korang perasan, dia boleh letak slot memory card dekat atas ni. Dekat penutup tu kalau korang nampak. Okay. Okay. Nice. Tapi saya bertanya-tanya, kenapa stikernya satu? Gitu. I need more sticker. Dan korang kan, korang dapat stiker ni, korang tampal mana? Boleh share tak? Sebab saya tak ada pula nampak korang pakai stiker ni tampal mana. Saya cuba unboxing. Kot ada lagi kan stiker kat sini kan? Tak ada. Satu je. Okay. Itu saja. Satu stiker saja.
Oh yeah. Join the community. Okay. Ke saya tak buka dah. Habislah. Fly to the future. DJI punya stiker. Okay. So, saya rasa situ saja unboxing saya kali ni. So, nantikan next video. Mungkin saya akan buat video guna kamera ni. Kita akan charge dulu bateri. Dan kita akan tengok, okay? So, nantikan. Okay. Jadi, kalau nak susun balik ni, masuk tadi, boleh. Gitu. Okay. Alhamdulillah, boleh. Okay. So, lengkaplah sudah unboxing kali ni. Okay, itu saja. Terima kasih. Okay, jadi ini adalah antara barang yang akan dapat dalam set DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo. The camera, casing and the accessories, extension rod. Okay.